Apakah hukum hisap rokok dan hisap vape? Hisap rokok, hisap vape ni banyak hukum. Hukum yang berlegal ada dua hukum. Yang pertama haram, yang kedua makruh. Kenapa haram? Kalau dia membahayakan kesihatan kita. Kalau dia merosakkan diri, hukumnya haram. Mana dalil haram? Dalam Quran, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu sengaja merosakkan tubuh badan kamu. Faham? Kalau merosakkan tubuh badan, kita pakai hukum haram. Kalau ada jenis vape, jenis rokok yang tidak membahayakan kesihatan, tidak merosakkan kesihatan, maka hukumnya tidak haram, hukumnya makruh. Dia pusing gitu. Yang merosakkan kesihatan, yang boleh membunuh manusia, hukumnya haram. Yang tidak membahayakan kesihatan, hukumnya makruh. Kenapa makruh? Membazir harta sendiri. Ingat, siapa bila-bila membazir harta kita sendiri, benda yang tak ada faedah, bukan vape saja, benda lain pun termasuk hobi-hobi lain, kalau tak ada faedah, makruh. Membazir harta orang lain, haram. Lepas tu kita ambil wuduk di rumah, lebih pada 3 kali basuh muka, makruh. Kerana air kita bayar. Tapi kita pergi surau, basuh lebih pada 3 kali, haram. Kerana membazir harta wakaf. Jelas tak lagi? Baik.